Sejak ada benda ni, aku tak pernah lagi lap pinggan yang dah berhabuk lepas cuci. Sejujurnya, bila pertama kali letak rak pinggan bertutup ni atas countertop dapur, perasaan dia macam bila kita susun semula hidup lepas lama biasa rabut. Terus nampak kemas, lapang dan tenang. Rak pinggan ni bukan sekadar tempat letak pinggan. Dia lebih kepada rumah untuk pinggan mangkuk. Macam mana kita perlukan rumah untuk lindungi diri daripada habuk dan kotoran luar, begitulah juga fungsi rak ni dalam dapur. Pinggan bukan lagi terdedah, bukan lagi berbaris tepi sinki macam orang tunggu giliran, tapi disimpan dalam satu ruang yang tertutup, teratur dan selamat. Bila tengok rak ni, rasa macam tengok kabinet dapur versi mini. Ada pintu, ada ruang berlapis, ada susunan yang jelas. Bezanya, yang ni tak perlu renovate, tak perlu tebuk dinding, tak perlu keluar kos besar. Letak saja atas meja dapur, terus dapur nampak ada sistem. Pinggan, mangkuk, cawan semuanya ada tempat sendiri. Macam pejabat yang ada file kabinet, rak pinggan bertutup ni jadi file kabinet untuk dapur. Semua benda duduk ikut kategori, bukan campur aduk. Pintu bertutup pada rak ni pula ibarat perisai. Dalam dapur, minyak boleh terbang, habuk boleh hinggap, serangga boleh datang tanpa dijemput. Rak terbuka selalunya buat pinggan nampak cepat berdebu walaupun baru cuci. Tapi bila rak bertutup, situasi terus berubah. Pinggan yang dah bersih rasa macam baru keluar dari kabinet setiap kali buka pintu. Itu yang buat dapur rasa lebih terjaga. Bukan sebab dapur besar, tapi sebab dapur ada perlindungan dan susunan. Bahagian dalam rak yang berlapis pula macam tingkat dalam bangunan. Setiap lapis ada fungsi. Atas untuk pinggan, bawah untuk mangkuk, tepi untuk sudu dan alatan. Bila ada lapisan, ruang kecil jadi terasa besar. Rak ni buat benda yang sama pada dapur. Ruang countertop yang sama, tapi kapasiti simpanan jadi berkali ganda. Air lebihan dari pinggan pula turun ke tray bawah. Ini bukan sekadar rak, ini sistem kecil untuk aliran dapur. Yang paling ketara, bila dapur ada rak pinggan bertutup macam ni, rutin harian pun rasa berbeza. Lepas basuh pinggan, tangan secara automatik susun masuk ikut. Pintu, tutup, siap, dapur. Nampak kemas tanpa perlu kemas besar. Macam katil yang dah berframe, walaupun cadar biasa, bilik tetap nampak teratur. Rak ni beri kesan yang sama. Dia tak ubah struktur dapur, tapi ubah cara dapur itu dilihat. Bila orang datang rumah, dapur nampak macam dijaga. Bukan sebab barang mahal, tapi sebab barang ada rumah. Dan rak pinggan bertutup ni adalah rumah paling sesuai untuk pinggan mangkuk. Ia lindungi, ia susun, ia jimat ruang dan pada masa yang sama naikkan rupa dapur. Kalau kau jenis nak dapur nampak kemas tanpa renovate, nak pinggan selamat tanpa habuk luar dan nak ruang teratur, maka rak pinggan bertutup ni memang antara benda paling masuk akal untuk dimulakan. Segera check out sekarang, tambah satu dalam dapur kau dan bagi pinggan mangkuk kau rumah sepatutnya.